Secara tradisional, kalau korang nak tunggu model facelift, korang mungkin ambil masa dalam 2 ke 3 tahun. Tapi untuk model G6, selepas tahun dia dah keluar model facelift. Jom aku tunjukkan apa update terbaru kepada model ini. Ada sedikit penambahbaikan pada bahagian luar di mana lampu Starlight Wing LED kini lengkap dengan lampu isyarat membelok. Logo Xpeng di hadapan juga telah diubah posisi di atas lampu ini. Selain itu, kemasan pada wheel arch kini skata dengan warna badan dan pada bahagian belakang ditambah pula spoiler ducktail bagi memberikan rupa keseluruhan yang lebih sporty. Ruang dalaman pula diberi sentuhan reka semula pada corong aircon dan cup holder serta steering pula mendapat butang sentuh kapasitif. Skrin tengah lebih besar dengan ukuran 15.6 inci. Perubahan paling ketara adalah pada bateri, di mana Xpeng G6 kini menggunakan bateri 80.8 kWh LFP, di mana model sebelum ni menggunakan bateri jenis NMC. Kelebihan pada bateri baru ini ialah ia mampu menampung kadar pengecasan yang lebih tinggi, di mana dari 10% ke 80% mengambil masa 12 minit sahaja. Harga bermula dari RM178,888 untuk varian rear wheel drive long range pro sehinggalah all wheel drive black edition yang berharga RM193,888, di mana varian ini memberikan rupa kosmetik hitam pada beberapa komponen. Selain itu, anda juga boleh pilih warna interior yang cerah ataupun gelap.